Secret recipe ibarat biji yang halus menumbuhkan hutan yang luas. Ini membawa maksud, jangan menyangka sesuatu yang kecil tidak mampu menjadi sesuatu yang besar dan disegani. Rangkaian restoran kek dan kopi ala barat iaitu Secret Recipe yang diasaskan oleh Datuk Steven Sim pada tahun 1997 bermula dengan hanya satu kedai kecil di Seri Hartabas. Pada hari ini, ia telah bercambah melebihi 200 cawangan di seluruh Asia Tenggara. Pada mulanya, ramai yang tidak menyangka Secret Recipe ini akan berkembang seperti hari ini atas alasan trend orang Malaysia yang lebih minat kepada makanan tradisional. Namun, dengan kecekalan dan dedikasi juga inovasi, Datuk Steven Sim telah berjaya mengolah pilihan kek dan makanan ala barat mengikut cita rasa tempatan. Kejayaan Secret Recipe menunjukkan bahawa dengan keberanian memperkenalkan konsep baru dan menyesuaikan produk mengikut pasaran tempatan, sebuah perniagaan kecil dapat berkembang menjadi sebuah jenama yang terkenal di peringkat antarabangsa. Mungkin juga anda mempunyai sebuah idea untuk memulakan perniagaan, tapi tiada keberanian atau rasa ragu-ragu. Perasaan ini sangatlah normal kepada semua usahawan, tak kisahlah baru ataupun yang lama. Kami di Akar Digital mempunyai solusi kepada rasa takut anda. Ya, risiko itu tetap akan ada, tapi kalau kita berpandukan data dan juga analisis, sekurang-kurangnya anda tempuh risiko perniagaan dengan hala tuju yang lebih tepat dan juga strategik.